Rupanya dekat kampung ni ada yang cakap ada nama Amir Bistro. Kena rasa roti canai je. Apa lagi? Let's go! So, orang suruh review dekat Amir Bistro ni. Tanya roti canai dia sedap. Jom kita layan ke Amir Bistro. Permulaan dari 2004. Bermula dari suami. Jadi dia mengajak saya untuk berniaga. Saya ikutlah. Datang sini malam-malam ada lagi roti canai, betul ke? Ada. Oh, ada. Sampai 12 malam. Tutup je kedai, tutuplah roti canai. Katanya dekat Amir Bistro ni memang roti canai dia sedap. Kita dah order roti canai. Lepas tu kita order roti telur, kari, kaki ayam. Roti canai dia, roti lembut. Kita makan je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kuah dia betul lah memang sedap. Kaki ayam ni lembut. Ya Allah. Ini dia cakoy. Nasi kuah kari. Kaya. Oh, kaya. Confirm bukan kari. Selamat. Roti ngam. Try roti telur yang Amir Bistro punya. Tak tipu bro. Kena try beli, jangan satu, beli 10. Ni tim Nusantara hasut saya makan kaki ayam. Ni first real reaction ni. Sebab saya tak pernah makan kaki ayam. Sedap kan? Rasa ayam duk. Dia ada lemak-lemak dia. Dia rasa lah berlemak tu. Boleh terus cari. Korang gigit je, terus cabut dia punya daging ni. First time experience yang baik. Kaki ayam yang sedap, datang ini. Kat Amir Bistro. Kedai mana lagi sedap dekat area ni di sekitar Nusantara Village? Komen kat bawah.